Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 18 April 2021 bersama saya Nurul Hidayah Nawawi. Saya Ivan Tuh. Saksikan paparan utama malam ini. Iklan judi raya bertentangan prinsip dan etika, ganggu ketenangan umat Islam berpuasa. 36,000 warga emas dan OKU bakal terima suntikan vaksin fasa kedua. Iklan Aidilfitri berunsur perjudian yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu melanggar etika dan prinsip kebebasan media. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, penerbitan dan penyebarannya turut mengganggu ketenangan umat Islam berpuasa. Justru siasatan menyeluruh akan dilakukan sebelum tindakan tegas dikenakan terhadap pesalah bagi mengelak isu sama berulang termasuk semasa perayaan kaum lain. Nak cuba? Berita perdana edisi 18 April 2021 berakhir di sini. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera. Terus amalkan norma baharu dan patuh ke semua SOP untuk kita mencegah penularan COVID-19. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.